Hatiku tiada berlabuh selain di sisi Husain. Setiap tahun, jutaan umat manusia dari seluruh pelosok dunia bergerak dengan satu tujuan yang sama. Mereka berjalan kaki berbatu-batu jauhnya tanpa menghiraukan lelah menuju ke sebidang tanah yang pernah menyaksikan tragedi paling menyayat hati dalam sejarah Islam. Tanah itu ialah Karbala. Perhimpunan raksasa yang tiada tandingannya ini memuncak pada hari Arba'in, iaitu genap 40 hari selepas peristiwa Ashura yang mengorbankan cucunda tercinta baginda Nabi SAW, iaitu Imam Husain alaihi salam. Angka 40 bukan sekadar hitungan hari yang berlalu. Dalam syariat dan rasio ilahi, ia memegang simbol kematangan, kesucian rohani dan transformasi jiwa. Jadi, timbul satu persoalan besar buat kita yang ingin berfikir. Ada apa dengan Arba'in? Kenapa angka ini begitu istimewa sehinggakan alam dan seluruh makhluk turut merasai gelombangnya? Mari kita hayati bersama 8 peringkat makrifat di sebalik angka 40 ini. Kita mulakan dengan peringkat pertama, kesempurnaan akal. Rasulullah SAW dan para imam mengajar kita bahawa akal manusia terus meningkat hingga ke usia 40 tahun. Diriwayatkan Imam Ja'far al-Sadiq alaihi salam berkata, Yazidu aqlur rajul ba'dal arba'in ila 50 wa 60 thumma yanqusu aqluhu ba'da dhalik. Akal seseorang itu bertambah daripada 40 tahun hingga 50 dan 60 tahun. Kemudian, akalnya mula berkurang sesudah itu. Ini menunjukkan bahawa Arba'in adalah simbol usia kematangan akal dan puncak kebijaksanaan manusia. Peringkat kedua, 40 hari ikhlas. Terdapat riwayat menyatakan bahawa sesiapa yang mengikhlaskan diri kepada Allah selama 40 hari akan terbuka pintu hikmah dalam hatinya. Nabi SAW bersabda, Man akhlasa lillahi arba'ina sabahan ya'kulul halala sa'iman naharah qa'iman laylah ajrillahu subhanahu yanabi'al hikmah min qalbih ala lisanih. Barang siapa mengikhlaskan diri kepada Allah selama 40 pagi, memakan yang halal, berpuasa pada siangnya dan menghidupkan malamnya, maka Allah akan mengalirkan mata air hikmah dari hatinya ke lidahnya. Maka, Arba'in adalah tempoh latihan rohani terbaik untuk mencapai makam ikhlas. Peringkat ketiga ialah menghafal 40 hadis. Baginda Nabi bersabda, Man hafidha min ummati arba'in hadithan yantafi'una biha ba'athahullah yaumal qiyamah faqihan aliman. Barang siapa dari umatku yang menghafal 40 hadis yang memberikan manfaat kepada manusia, nescaya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat sebagai seorang yang faqih lagi berilmu. Di sini kita melihat Arba'in sebagai pintu kepada kefahaman agama dan martabat keilmuan yang tinggi. Peringkat keempat, kesaksian 40 mukmin. Peringkat ini membawa kita kepada hubungan sesama manusia. Sebagaimana yang diriwayatkan, Abu Abdillah alaihi salam berkata, Idza matal mu'min fahadhara jinazatahu arba'una rajulan minal mu'minin faqalu Allahumma inna la na'lamu minhu illa khairan wa anta a'lamu bihi minna. Qal Allahu tabaraka wa ta'ala inni qad ajastu syahadatakum wa ghafartu lahu ma alimtu mimma la ta'lamun. Apabila seorang mukmin meninggal dunia dan 40 orang mukmin hadir menguruskan jenazahnya lalu bersaksi atas kebaikannya, maka Allah berfirman, Aku menerima kesaksian kamu dan aku ampuni baginya apa yang aku ketahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Justeru di sini, Arba'in menjadi lambang kesaksian ummah dan keluasan rahmat Allah. Peringkat kelima, mendoakan 40 mukmin. Pada peringkat ini, terdapat hadis Rasulullah SAW mengajar kita satu rahsia kemustajaban doa. Baginda bersabda, Man qaddama 40 rajulan min ikhwanihi fada'a lahum thumma da'a li nafsihi istajiba lahu fihim wa fi nafsihi.
barang siapa yang mendahulukan 40 orang saudaranya dalam doa, kemudian barulah berdoa untuk dirinya sendiri, maka doanya untuk mereka dan dirinya itu akan dimakbulkan. Oleh yang demikian, Arba'in mengajar kita tentang pengorbanan dan keutamaan mendoakan saudara seagama dan seiman. Seterusnya, peringkat ke-6, doa ahdi selama 40 pagi. Diriwayatkan Imam Ja'far Al-Sadiq alaihi salam berkata, "Man da'a ilallah arba'ina sabahan bihadzal ahd kana min ansari qa'imina fa in mata qablah akhrajahu Allah ta'ala min qabrihi wa a'tahu bi kulli kalimatin alf hasanah wa maha anhu alf sayyi'ah." Amalan membaca doa ahdi selama 40 pagi berturut-turut mempunyai keistimewaan yang amat besar. Sesiapa yang melakukannya, dia akan menjadi salah seorang pembantu Al-Qa'im kami, iaitu Imam Mahdi alaihi salam. Jika dia wafat sebelum kemunculan imam, Allah akan mengeluarkannya dari kubur sebagai penolong beliau. Justeru itu, Arba'in menjadi jambatan rohani yang menghubungkan kita dengan akhir zaman. Peringkat ke-7, peringatan bahawa solat tidak diterima selama 40 hari. Ini peringatan tegas, 40 hari tanpa penerimaan solat untuk peminum arak. Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam berkata, "Man syaribal khamra fasakira minha lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauma fa in taraka as-salah fi hadhihi al-ayyam dhu'ifa 'alaihi al-'adzab li tarkihi as-salah." Barang siapa yang meminum arak lalu mabuk kerananya, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Malah, jika dia meninggalkan solat, maka azabnya akan digandakan. Ini menunjukkan Arba'in juga menjadi ukuran kesan buruk dosa besar terhadap kesucian diri. Dan akhirnya, peringkat ke-8, puncak makrifat Arba'in yang paling agung, iaitu perkaitan angka 40 dengan peristiwa Karbala dan tangisan seluruh makhluk ke atas kesyahidan Imam Husain alaihi salam. Dinyatakan dalam riwayat Imam Ja'far Al-Sadiq alaihi salam berkata, "Inna sama'a bakat alal Husain bin Ali wa Yahya bin Zakaria wa lam tabki ala ahadin ghairihima." Qultu, "Wa ma bukauha?" Qala, "Makathat arba'ina yauma tatlu'u kasyamsin bihumrah wa taghrubu bihumrah." Sesungguhnya langit menangis ke atas Husain bin Ali selama 40 pagi dengan darah. Bumi menangis selama 40 pagi dengan kegelapan, dan matahari menangis selama 40 pagi dengan gerhana dan kemerahan. Itulah hakikat Arba'in. Satu angka mukaddas yang menyatukan kesempurnaan akal, keikhlasan jiwa, pintu ilmu, kesaksian rahmat, kekuatan doa, hubungan dengan imam zaman, amaran daripada dosa, dan yang paling agung, cinta serta duka yang mendalam kepada Imam Husain alaihi salam. Hari Arba'in, iaitu 40 hari selepas Ashura, adalah hari untuk kita sedar bahawa alam ini pun turut berkabung. Sebagai umat yang mencintai kesucian Ahlul Bait, sudah tentu kita menjadikan momen Arba'in ini sebagai titik tolak untuk memperbaharui ikrar cinta kita kepada Imam Husain, berpihak kepada kebenaran dan menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan yang mencintai Husain, menziarahinya dengan makrifat dan dikumpulkan bersama para syuhada Karbala pada hari kebangkitan kelak.